macam kau cakap tadi kan, kalau buat slow insya-Allah boleh elak. Memang betul. Dapat elak tu sebab tak laju sangat. Sempat break, sempat elak. Baru. Boleh. Alamak tu, nampak blind spot. Dia pun berhenti, dia pun terkejut. Blind spot betul-betul blind spot. Nasib baik motor tu tak laju. Motor tu pun dia pun terkejut tadi, nampak dia. Blind spot gila, takut aku. Aku pun takut. Abang Cedok buka. Ya, Abang Cedok kita buka hari ni, kita makan Abang Cedok. Masuk TikTok hari ni. Jom kita layan lab. Mak kata lain ni. Jom. Yeah. Video on On. Alah, Ica tak ikut lah. Ica tegak pula. Aduh. Kepala hammer belah kiri. 1, 2, 3. Okay. Alamak, okey. Jahat kan? Lalu sini pagi pukul 9, pukul 9.30 kan? Mesti ada nampak Tuan Mahathir bawa kereta. Ya. Slow je dia bawa. Ada escort. Hari Ahad. Macam dah kau tahu? Dah beberapa kali yang aku pernah shift masuk ke 10. Aku tengok kereta slow je. Dah tengok Tuan Mahathir kat dalam. Tapi ada escort lah, ada escort. Motor, escort. Alah, tak ingat lah. Belakang ada Alphard Alright. Kalau X-Max macam ni susah nak buat tu. Kalau X-Max nelayan kona macam tu susah. Goyang. Sedap punya bunyi. Rally. Sedap bunyi dia.